Dalam hidup ni aku dah lama jadi hamba duit. Dalam hidup ni aku dah lama jadi hamba orang. Dalam hidup ni aku dah lama jadi hamba dunia. Aku terlupa yang aku ni hamba Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang saya hormati seluruh barisan pegawai tadbir masjid, yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, kita syukur dengan Allah atas limpahan rahmat yang terlalu besar atas kita. Kebaikan yang dapat kita buat saat ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh buat baik bukan sebab kita mau buat baik, tapi sebab Allah pilih kita buat baik. Kita boleh buat baik bukan disebabkan kita tahu untuk berbuat baik, tetapi Allah memilih kita dan memberikan hidayah dan taufik atas kita untuk berbuat kebaikan. Maka syukur kita dengan Allah Ta'ala. Ada masa yang kita lalui, kita tak mampu nak buat baik, walaupun kita tahu yang itu suatu kebaikan. Alasan kita, sewaktu kita tak mampu untuk buat baik dulu. Alasan yang kita bagi sama, saya lemah iman. Saat masa kita lalu satu masa, kita berasa nak buat baik, tapi kita tak boleh buat baik. Kita terus berusaha, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun kita. Maka jatuh bangun itulah kesungguhan seorang hamba Allah Ta'ala, yang Allah mau tengok kita ni bersungguh ke tak? Bersungguh ke tak? Apa yang kita mau ni bersungguh ke tak? Maka dengan kita bersungguh inilah antara doa kita ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam doa kita ada doa yang pernah kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mau dalam hidup kita, dunia kita baik, akhirat kita baik. Saya sembahyang maghrib masjid ni, rupanya depan saya ni bubuk orang.
Depan saya ni kubur. Maka saya bercakap dalam hati saya, di hadapan saya sedang saya berada pada dua alam yang berbeza dan nama yang berbeza. Lah kita duduk dalam alam dunia. Depan kita panggil tanah kubur. Dan alam lepak adalah alam barzakh. Dan itulah alam akhirat. Saya dan tuan-tuan akan duduk situ. Bukan tanah kubur, tapi alam yang sama, iaitu alam barzakh. Di sana kalau kita tak bahagia, kita akan terus menangis tak berhenti. Kalau kita tak bahagia. Tapi kalau kita bahagia, kita akan terus tersenyum. Sehinggalah hari kiamat. Sehinggalah kita ni masuk ke dalam syurga Allah. Kita mau percaya, kita tak mau percaya, tetap kita akan hidup situ. Kita bersedia, kita tak bersedia, kita akan tidur situ. Kita ketawa yang banyak dalam dunia sebab buat maksiat, ataupun kita menangis sebab kita tak boleh buat amal soleh, kita akan duduk situ juga. Apalah yang kita buat dalam dunia ni, maka tempat itu pasti semua orang akan pergi. Dan tak boleh nak lari daripada takdir. Takdir itu saya tak boleh lari dan semua orang tak boleh lari. Kerana ini yang telah ditakdirkan oleh Allah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ini takdir kita. Ini perjalanan hidup kita. Yang Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang ada nafas, yang ada nyawa, pasti akan jumpa takdir itu. Apa takdir itu? Maut. Sampai Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah, kalau tak silap saya lah. Kalau salah, tolong betul Ustaz Aida. Kalla iza balagatit taraqi. Bila nyawa ni sampai rengkung. Wa qila man raqa. Lalu Allah berkata, siapa yang boleh selesaikan masalah ni? Siapa yang boleh selamatkan fulan bin fulan ni? Tak ada siapa boleh selamat. Sebab itu muslimin muslimat, apa yang kita buat dalam dunia ini adalah jawapan untuk kita duduk di situ. Apa yang kita buat dalam dunia ni, tak ada siapa boleh lari. Yang ini perjalanan kita. Kita mau percaya, kita tak mau percaya, tetap pergi. Kita bersiap ke tak bersiap, tetap pergi. Lepas pada alam dunia ni, kita akan jumpa alam barzakh. Lepas barzakh, kita akan jumpa dinamakan alam kebangkitan. Lepas kebangkitan, ada nama dia, dipanggil mahsyar. Nanti kita akan jumpa mizan. Semua amal kita dalam dunia, hak yang orang tahu, orang tak tahu, akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita akan lalu titian sirat. Berjaya tak berjaya, tentu sama ada kita lepas atau kita jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawapannya apa yang kita buat hari ini. Ini jawapannya. Kalau kita rasa kita nak lepas daripada titian sirat, daripada hari ini kita kena lakukan jawapan yang kita mau dalam hati kita dan dalam hidup kita. Selepas kita meniti titian sirat, adanya satu tempat nama dia Qantarah. Qantarah ini adalah satu tempat pengadilan antara manusia dan manusia. Orang yang kita zalim, orang yang kita umpat, orang yang kita kata, orang yang kita hutang, orang yang kita maki hamun celakakan dalam dunia ni, lepas pada titian sirat, kita tak boleh lega lagi. Sebab ada pengadilan di antara manusia dan manusia.
maka kita duduk situ. Jika lepas di Al-Qantarah, barulah kita boleh nak intai tempat kita di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak lepas daripada titian sirat, kita tak lepas di satu tempat namanya Qantarah, maka waktu itu jawapan kita adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa tu tak ada tempat kita nak senyum. Masa tu tak ada tempat kita nak ketawa. Sehingga Nabi SAW sebut dekat kita, kita akan riau, kita akan teriak sehingga keluar air mata darah. Maknanya tak berhenti kita ni menangis di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia ni tuan-tuan bukan diukur dengan dunia. Walastu ara sa'adah jam'a malin walakinna taqiyya hiya sa'id. Bahagia ni bukan diukur dengan reta banyak, pangkat besar, kawan-kawan ramai. Tu tak, bukan tu ukuran dia. Ulama kata ukuran bagi satu-satu kebahagiaan itu sebanyak mana, setinggi mana takut kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ni tuan-tuan duduk dalam. Dan nak tahu banyak mana takut, maka zahirnya pada anggota kita. Sekuat mana ni kita jaga apa yang Allah tak bagi kita buat, sekuat itu dan sebesar itu dan setinggi itulah rasa takut kita pada Tuhan. Sebanyak mana kita jaga benda yang Allah tak bagi buat, sebanyak mana kita usaha bagi yang Allah tak bagi kita buat pada diri kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, perut kita, kaki kita. Sebanyak mana kita jaga benda-benda ni. Dan sebanyak mana kita jaga benda yang Allah tak bagi berkait dengan hati kita, sekuat itu dan sebesar itu rasa takut kita pada Tuhan. Orang tak tinggal sembahyang, tapi dia tak tinggal sombong. Orang tak tinggal sembahyang, tapi dia tak tinggal rasa dia baik pada orang lain. Orang tak tinggal puasa Ramadan, tapi dia tak tinggal maki orang lain, kata ke orang lain, rasa dia lebih baik pada orang lain. Kita ni hidup dalam dunia, Allah suruh kita jadi orang baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sebaik-baik kejadian ini nama dia insan. Insan ini adalah orang yang paling baik. Orang yang tidak terpengaruh dengan perkara-perkara kejahatan dalam hatinya, jiwanya dan tubuh badannya. Tapi bila kita ni tukar nama kita jadi manusia An-Nas itu tadi, kita mulalah tuan-tuan buat perangai. Masa kita lahir dulu, lahir kita ni cukup baik. Kita tak reti nak kelahi dengan orang, tak reti nak tamak, tak reti nak buat jahat dengan orang. Cukup baik. Masa tu yang kita tahu, kita riau saja tuan-tuan. Kita teriak, berak teriak, lapak teriak. Kalau mak kita tak ada, kita terjaga, kita akan riau tuan-tuan. Maka dengan riau kita itu, dengan menangis kita, itulah sifat kita. Tapi apabila kita pandai ketawa, maka masa itu kita lupakan akan tangisan kita sewaktu kita bersih. Saat kita mula pandai ketawa, kita mula pandai tengok duit, kita mula pandai tengok sempurnakan kemahuan nafsu kita, masa itu kita dah lupa cara kita nak menangis dengan Allah Ta'ala. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan,
bila akhirnya kita menangis kerana kita takutkan Tuhan. Bila waktu dan masa, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya kita menangis kerana aku takutkan Allah Ta'ala. Kerana aku ni tak boleh melaksanakan dan menyempurnakan akan tanggungjawab aku sebagai seorang hamba. Dalam hidup ni aku dah lama jadi hamba duit. Dalam hidup ni aku dah lama jadi hamba orang. Dalam hidup ni aku dah lama jadi hamba dunia. Aku terlupa yang aku ni hamba Allah Ta'ala. Dalam hidup ni kita dah habis guna umur kita untuk urusan dunia. Dan kita terlupa bagi hidup kita untuk urusan kita balik ke alam barzakh. Kalau 60 tahun umur saya, tuan-tuan, habis umur saya gunakan untuk urusan dunia yang saya nak tinggal. Tatkala saya ini balik menemui Allah Rabbul Izzah, apa yang saya boleh bawa? Nak duduk dalam liang lahat, apa yang saya boleh bawa? Nak tunjuk kepada Allah, ya Allah, Engkau hidupkan aku dalam dunia ni untuk aku buat ibadat pada Engkau, ya Allah. Tapi saat aku balik, satu ibadat pun tak ada yang aku boleh tunjukkan. Aku habiskan 60 tahun ni, aku perbesarkan rumah aku. Tapi aku tak siap rumah aku besok di akhirat. Aku beli kereta, tapi satu kereta pun aku tak siap untuk di akhirat. Aku kawan ramai dalam dunia ni, siapa tak kenal nama kita. Tapi besok kita tak ada kawan besok di dalam akhirat. Kita tak ada kawan besok. Semua orang tak mau kawan dengan kita. Sebab apa? Sebab kita ni ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni kita kena lalu, tuan-tuan. Sebab itu, orang yang bahagia, kata ulama, salah satunya pandangan Imam Asy-Syatibi. Tanda orang yang bahagia disebut oleh Imam Asy-Syatibi. Pertama, golongan ini, orang yang bahagia ini dimudahkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dia nak buat baik, mudah. Dia nak sembahyang sunat, mudah. Dia nak bangun malam, mudah. Nak baca Quran, mudah. Dia nak sedekah, mudah. Dia nak pergi masjid, mudah. Kita ni, tuan-tuan, kalau kita duk kira-kira lah, kita kira kita pergi masjid dengan kira kita pergi tempat kerja, banyak lagi pergi tempat kerja. Jadi nak mati dulu mana? Nak mati dulu mana? Saya tak cerita hidup ni tetap hidup. Dalam dunia ni, kalau kita tak ada beras, kita reti nak pergi minta beras, kita reti nak pergi cari beras. Tapi bila sampai duk tang tu nak cari mana? Masuk dalam liang lahat besok, kita tak ada apa-apa, kita nak minta tolong siapa? Kita nak cari kat siapa? Kita nak minta kat siapa? Sampai sana, terhenti semua perkara. Segala usaha ikhtiar kita tak ada. Dalam dunia ni, kalau lapang, kita boleh usaha cari. Masuk dalam liang tu, lapang nak cari tang mana? Kalau kita duduk dalam dunia ni, kita duduk bosan-bosan, sunyi, duduk sorang-sorang, kita tahu cari kawan kita. Duduk masuk dalam liang lahat nun, duduk dalam liang tu, duduk di alam barzakh. Semua orang tinggalkan kita, kita tak ada kawan. Duduk sunyak, sunyi, kita nak cari siapa? Ini kenyataannya yang kita kena percaya dan semua orang kena percaya. Tapi benda yang Allah kata ni lah yang kita buat tak tahu. Ni yang kita dah buat tak tahu sampai now. Sebab apa? Ada 4 benda Nabi minta perlindungan
Pertama, Nabi kata, min ilmin la yanfa'. Daripada ilmu yang tak manfaat. Mengaji hari-hari tak boleh apa. Tak mengaji hari-hari tak boleh apa. Baca Quran hari-hari tak boleh apa. Walhal Allah sebut dalam Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat Quran atas dia, iman dia kuih bertambah, kuih kuat, kuih bertambah, kuih percaya, kuih yakin, kuih beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Bukan duk hari-hari baca Quran, tapi duk situ saja. Kita jangan ditipu dengan hidup ni yang ada masa sampai masanya kita akan riau, kita akan menangis, kita akan teriak. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, jangan kamu dicilakakan oleh harta kamu, anak pinak kamu dari ingat akan Allah Ta'ala. Siapa buat perkara tersebut, Allah kata apa? Fa'ulaika humul khasirun. Mereka ni golongan orang yang rugi. Kedua, Nabi minta apa? Min qalbil la yakhsha'. Hati yang tak pernah suka, tak pernah seronok. Kita tak boleh relate dengan Allah Ta'ala. Tak boleh relate dengan agama. Kita tak boleh relate dengan ibadat. Sebab apa? Sebab dunia dah relatekan kita. Kawan-kawan yang tak ajak kita pada Allah Ta'ala duk relatekan kita. Sebab itu, kita tak relate dengan Tuhan. Bila kita sebut pasal Allah, kita sebut pasal Rasul, kita ni tak berapa seronok, kita ni tak berapa nak selesa. Bila sebut tentang Allah, bila sebut tentang Rasul, kita rasa lemah, tuan-tuan. Kita rasa tak seronok kalau nama Tuhan ni duduk di telinga kita. Kalau nama Rasul duduk di telinga kita, kita tak berasa seronok, kita tak berasa suka, kita tak berasa selesa, kita rasa panas. Siapa kita? Pasal apa aku tak suka dengan Tuhan? Kita letak telinga kita ni lagu berjam-jam, elok lah. Kita dengar cerita dunia berjam-jam, 3-4 jam, elok saja. Bila sebut nama Tuhan Allah, kita tak suka. Bila disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tak suka. Jadi besok kita nak bersahabat dengan siapa? Ini guru saya kata. Guru saya kata dalam dunia pun kita tak suka dengan Tuhan. Boleh ke duduk tempat Tuhan di akhirat? Saya tanya tempat Tuhan, kampung, nak duduk kampung tu, sahabat dengan Allah Ta'ala, mana tempat dia? Syurga. Dan tak mau tak bersahabat dengan aku. Ahli neraka tak boleh bersahabat dengan Tuhan. Kalau dalam dunia ni, nama Tuhan ni tak boleh lembutkan hati kita. Nama Tuhan yang kita dengar ni tak boleh kecutkan hati kita. Tak boleh lembutkan hati kita. Tak boleh buat hati kita tak jadi apa-apa. Kita duk sebut nama Tuhan ni tak jadi faham. Walhal Allah bagi tahu kat kita, orang mukmin apabila disebut nama Tuhan, hati dia ni rasa kecut, rasa takut, dia rasa macam-macam dalam hati dia. Kerana dia tahu siapa itu Allah. Itu pertama, kalau nak bahagia. Kedua, apa yang kita buat ini kena pada agama. Ini orang bahagia.
Dia buat benda dalam hidup dia, yang ni Allah suka, yang ni Allah tak suka. Aku buat ni Allah tak suka ni, walaupun orang ramai buat. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata Islam ni dia mai mula-mula sikit ya. Wa sayaudu kama bada'a ghariba. Nanti dia akan balik-balik sikit lah. Nabi kata fatuba lil ghuraba. Orang sikit ni lah orang yang bagus. Orang sikit ni lah orang yang untung, Nabi kata. Sampai Nabi sebut orang pergi umrah besok ramai. Tengok orang pergi umrah lah ramai sampai hotel. Nabi kecakap ni 1400 tahun dulu dah. Bukanlah tuan-tuan, 1400 tahun dulu. Kalau nak ikut dulu lagi murah tuan-tuan. Saya jadi mutawif hampir 15 tahun. Saya buat umrah lu 2,500. Tapi orang susah nak pergi. Sebab apa orang susah nak pergi? Zaman itu tidak berlaku lagi. Maka bila zaman Nabi kata besok ramai orang boleh pergi. Tapi hak ramai itu hak diterima umrah mereka, haji mereka, Nabi kata sikit saja. Tak rasa seriau tuan-tuan. Tak rasa seriau lah. Kita pergi Madinah tuan-tuan. Saya buat haji tahun 90. Siapa yang lalu depan makam Nabi ni tuan-tuan, kalau orang yang lalu di situ, kalau dia tak riau tuan-tuan, mana dia bukan lalu depan makam Rasulullah. Dululah. Orang yang lalu saja. Jangan bagi salam tuan-tuan. Jangan kata Assalamualaikum ya Habiballah. Jangan kata bagi salam tuan-tuan. Lalu saja tu dah cukup dah membuatkan kita rasa kita hilang akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni apabila kita lalu saja, maka tuan-tuan, semua dengan handphonenya masing-masing. Kita pun tak tahu mereka buat apa. Mereka buat apa kita pun tak tahu. Semua dengan handphone. Semua dengan handphone. Sama ada yang muda, yang tua, apa golongan sekalipun. Waktu itu kita akan bertanya, manusia sedang buat apa di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak tahu. Sebab apa? Sebab benda yang tak sepatutnya kita buat, kita buat. Benda ni kalau aku buat ini jadi apa kat aku? Benda ni kalau aku buat jadi apa kat aku? Ketiga, kata Imam Ash-Shatibi, orang yang bahagia, mereka ini sahabatnya adalah orang soleh. Siapa orang soleh? Ini sahabat dia. Nak tahu sahabat orang soleh? Bila kita duduk dengan dia, dia cerita kat kita pasal Allah dan Rasul. Bila kita duduk dengan dia, dia cerita pasal Allah, dia cerita pasal Rasul. Tapi bila dia duduk dengan Allah, bila masa dia duduk dengan Allah, 2/3 malam dia bangun. Dia bangun, dia duduk dengan Tuhan. Dia buat apa? Dia cerita pasal kita. Ya Allah, aku dah seorang sahabat, nama dia Fulan bin Fulan. Dia susah, tolong dia. Dia sakit, sembuhkan dia. Anak dia begini, selesaikanlah ya Allah. Saat dia bersama Allah, dia cerita pasal kita.
Dia beritahu pasal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia bersama kita, dia cerita tentang Allah, dia cerita tentang Nabi. Jumpa tak lagi kawan nak macam tu? Kalau tak jumpa tuan-tuan, kita tak boleh duduk tempat yang dinamakan bahagia. Yang keempat, kata Imam Asy-Syatibi, orang yang bahagia iaitu orang yang baik akhlak dengan saudaranya. Nak tahu bahagia tak bahagia? Tengok akhlak dia. Syekh kami dia kata apa? Nak tengok alim tak alim, tengok akhlak dia. Nak tengok amal soleh dia banyak teramana dan diterima oleh Allah Ta'ala, tengok akhlak dia. Nak tengok orang ni kenal tak kenal dengan Allah Ta'ala, tinggi mana kenalnya dengan Tuhan, tengok akhlak dia. Tengok akhlak dia. Nak tahu akhlak dia ni, tuan-tuan tanya ni. Satu, tanya isteri dia. Dua, tanya anak-anak dia. Tiga, tanya jiran dia. Kalau tiga orang ni kata orang ni memang elok, orang ni memang baik akhlak dia, maknanya dia ni bahagia besok dunia akhirat. Tapi kalau isteri dia kata dia ni memang tak elok, suami yang memang tak elok, dengan kawan-kawan cukup baik, tapi dekat rumah dia duk maki, dia duk pemarah, orang yang cukup pemarah. Dengan kawan-kawan cukup pemurah lah, gaji dia apa semua, tapi dengan anak isteri dia duk berkira. Mana jagalah. Jaga. Kerana Nabi kata, aku sebaik-baik orang dengan isteriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya anak Ida, akak, ayah ni ayah yang baik tak? Tanya anak Ida, abang, ayah ni ayah yang baik tak? Adik, ayah ni ayah baik tak? Kalau mereka tak mengaku kita sebagai ayah yang baik, maka bersiap sedia untuk kita masuk neraka Tuhan. Tanya isteri tak? Aku ni suami hang yang baik tak? Kalau dia kata aku bukan suami yang baik, siap sedia untuk kita masuk neraka Allah. Tanya jiran kita, kanan, kiri, depan dan belakang, aku ni jiran yang baik ke tak? Kalau dia kata tak, siap sedia masuk neraka Tuhan. Tak ada siapa boleh tahan masuk neraka Allah Ta'ala. Kemudian apa kata Imam Asy-Syatibi? Orang yang bahagia ni orang yang tahu jaga waktu yang dia miliki. Orang bahagia ni dia tahu jaga masa dia. Tentang masa ni umur. Masa muda lu kita buat apa? Orang tak tahu tapi Allah tahu. Kita nak mohon siapa? Malaikat duk kiri kita yang duk catat amalan kita. Malaikat duk kanan ni dia catat benda baik kita buat. Kita nak lari mana? Kita nak lari mana? Dalam dunia ni dia kalih macam-macam kalih sebab kita pandai. Tapi Allah habaqlah sampai satu masa hang tak boleh nak kalih, hang tak boleh bagi alasan. Mana dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam dunia ni hang kalihlah nak kalih kok mana, tapi sampai satu masa aku tutup mulut hangpa. Aku tutup mulut hangpa, jaga.
Masa tu hak yang bagi pengakuan tangan apa? Tangan kita, kaki kita. Semua anggota yang duk buat dosa, dia bercakap dengan Tuhan. Ya Allah, tangan ni lah yang buat lagu ni. Kaki ni lah yang pi tempat ni. Telinga, mata, semua bercakap dengan Allah. Sebab dalam dunia kita pandai kali. Kita orang pandai nak buat macam mana? Cakap lah lagi boleh. Pasal apa tak bangun malam? Kali. Pasal apa tak mau pergi masjid? Kali. Pasal apa tak mau mengaji? Kali, tuan-tuan. Boleh kali, kita kali. Boleh tepih, kita tepih. Tapi sampai satu masa, kita tak mampu tepih. Kita tak mampu tepih dah. Kenapa kita tak mampu tepih? Sebab kita malu dengan Tuhan. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kita tersungkok depan Tuhan. Kita kata apa? Rabbana absarna. Ya Allah, kami dah tengok dah betul neraka dah, syurga dah. Betul ada orang merangkak dekat tiang sirat. Betul ya Allah, kami tengok dah orang telanjang semua. Betul ya Allah, rupanya ke akhirat ni susah. Nah, fikirlah yang besok telanjang tu siapa? Aku kah telanjang tu? Aku kah yang dimalukan oleh Allah Ta'ala dalam dunia ni? Kalau orang telanjang dengan kita malu, tuan-tuan. Di akhirat besok, malu dosa itu lebih daripada malu kita ini ditelanjangkan di padang mahsyar. Kita cakap dengan Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na. Kami dah dengar ya Allah, orang neraka minta tolong. Kita dengar orang neraka minta tolong, tolonglah keluarkan kami ya Allah. Kami tak tahan. Sakit ya Allah. Kami tak mampu. Kami tak boleh tahan ya Allah. Lepas tu kita minta apa dengan Tuhan? Farji'na na'mal salihah. Boleh tak kembalikan kami semua dalam dunia, kami dah buat amal salih. Kita kata apa di hadapan Tuhan? Inna muqinun. Kami dah percaya. Kami dah percaya. Kami dah percaya. Betul, kami dah percaya dah. Dalam dunia ni kita tahu tapi kita tak mau percaya. Kita tahu tapi tak mau percaya. Nabi kata besok dalam yang Lahad besok kalau nak ada kawan baca Quran, tahu kita tak percaya. Hari ni tak baca pun Quran. Kita nak bagi alasan apa? Kita boleh baca WhatsApp kita daripada pagi sampai petang. Nak bagi alasan apa? Kita boleh tengok telefon kita dari pagi sampai petang. Hari ni berapa juzuk kita baca? Berapa juzuk kita baca? Kita lebih dahulukan perkataan-perkataan manusia, tetapi kita meninggalkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa zalimnya kita. Kita habis masa baca perkataan manusia. Habis umur kita tuan-tuan baca WhatsApp. Habis umur kita baca perkataan manusia.
Tak ada wang ke untuk kita baca kalam Tuhan? Kita bagi masa baca kalam manusia. Kita bagi umur kita baca kalam manusia. Tak ada masa ke? Takkan sampai tak ada masa kita dengan Allah Rabbul Izzah. Tak ada masa ke? Jangan kita begitu zalim dengan Tuhan. Apa kata ulama orang yang bahagia? Iaitu setiap kali tambah ilmu dia, tambah rendah diri dia, tambah kasih sayang dia, tambah takut dia pada Tuhan. Ini orang bahagia. Setiap kali dia mengaji, kasih dia pada Tuhan tambah, rendah diri dia pada Allah Ta'ala bertambah, takut dia pada Allah tambah. Makin dia mengaji, makin dia takut pada Tuhan. Kita ni hidup zaman apa? Zaman mati ni tak kira umur tu. Tengok orang mati 40, 50. Dulu boleh berangan pencin tuan-tuan. Dulu dan berangan lagi. Pencin besok nak duduk di sini, nak duduk di sini. Dah tak boleh berangan tuan-tuan. Kawan-kawan saya kebanyakannya umur 40 lebih. Semua pi. Kawan satu sekolah. Ramai apa? Jantung. Macam-macam lah. Saya bak dengan rumah saya. Aku ni pun tak lama. Tak lama aku pi lah, tinggal dengan bawah. Sebab zaman ni, zaman Nabi sebut apa dia? Satu, umur tak panjang. Dua, mati mengejut. Tak ada sebab apa, tiba-tiba saja mati. Guru saya pesan dulu. Dia kata dalam hidup ni ada beberapa perkara yang tak boleh tinggal. Satu, dia kata, jangan tinggal baca surah Al-Ikhlas. Sebab Nabi kata, siapa yang waktu nak mati dia dan baca Al-Ikhlas, husnul khatimah. Jadi jadikan surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan main kat mulut dia. Surah Al-Ikhlas ni surah apa? Qul huwallahu ahad ni jadi duk main mulut kita. Tiap-tiap waktu kita kena baca Qul huwallahu ahad. Paling kurang dia lepas sembahyang bacalah 3 kali. Sebab apa kita mau apa? Katalah takdir kita ni mati tuan-tuan dan baca surah Al-Ikhlas. Kita bukan mau apa tuan-tuan. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang tu saja. Tak ada apa. Kedua, rajin amalkan surah Al-Insyirah. Alam Nashrah. Baca lepas sembahyang 3 kali. Syekh kami dia pesan apa? Mudah-mudahan masa besok kita ni nak mati, Allah pun mudahkan bagi kita untuk kita mengucap 2 kalimah syahadat. Kita ni tak mau benda lain dah. Kita ni tak mau dah apa benda pun tak mau. Tapi kalau kita mati tak boleh mengucap satu kecelakaan yang paling besar dalam diri kita. Kita minta Allah bagi mudah kita ingat 2 kalimah syahadah yang tu. Duit kita lantak pilah, rumah kita lantak pilah, kerja kita, jawatan kita apa lantak pilah, masa tu tak pakai dah. Yang kita mau pakai masa tu cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia. Yang ketiga, baca daripada ayat surah Al-A'la.
Sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa. Siapa yang tak mau mewarisi sifat lupa, baca ayat tu. Pasal apa nak baca ayat tu? Kita tak mau besok nak mati kita lupa Tuhan. Tiap-tiap lepas sembahyang baca sanukri'uka fala tansa. Kita tak mau besok kita mati kita lupa Allah Ta'ala. Kita tak mau besok tanya dalam kubur, siapakah pemuda itu? Pemuda yang cukup cantik, pemuda yang cukup indah wajah dia. Kita terlupa nak sebut nama yang tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia orang yang bahagia? Apa kata ulama? Iaitu orang dia ada sifat wara', berhati-hati. Dia nak buat apa, dia berhati-hati dulu. Aku nak cakap ni, aku nak makan ni, aku nak itu, aku nak ini, dia berhati-hati dulu. Zaman lah tuan-tuan, kita tak tahu mana halal, mana haram. Lagi-lagi bab makan. Kadang-kadang kita seriau tuan-tuan bab makan. Saya nak cakap ni nak minta maaf dulu. Saya bulan lepas saya pergi ke Fatani. Saya nak cari kedai makan pun saya tanya orang. Ni boleh tak? Dia kata, Tuan Haji kalau nak makan ni tak semua benda ni hak orang Islam jual. Yang tu Fatani. Kalau kita pergi Songkla macam mana? Kalau kita pergi Naratiwat macam mana? Jatuh air mata dia. Lah makan orang tak jaga tuan-tuan. Asal dia mau makan, asal benda tu sedap, masuk dalam perut dia. Sebab apa manusia sekarang ni penuh dengan amarah. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak pukul orang. Sikit-sikit putih sudah putih. Punca dia semua akan perut ni. Jadi perut ni jagalah. Kalau kita nak bahagia, kita berhati-hati. Kemudian apa kata ulama? Saya nak berhenti tentang pukul 9 lah. Mudah-mudah dulu larat lah sampai 9.30 dah tak payah. Tak pun dah berumur masuk 60 lah. Sakit pun tak pernah keluar badan. Dulu kita muda-muda kalau sakit tunggu 10 tahun, 15 tahun tu. Ni dah kita sakit awal tu, hujung tahun sakit, tengah tahun sakit. Mana kita tahu lah, Allah nak panggil kita ni tak lama. Maknanya Allah tunggu kita ni tak lama. Bila badan kita ni sakit, sakit lah. Maknanya Allah ni tunggu kita. Aku bagi tanda kat hang. Yang aku ni tunggu hang. Dalam surah Kafirin, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Mana yang kita buat umur kita ni jalan untuk kita balik jumpa Tuhan yang tu ha. Tak ada apalah tuan-tuan. Kita makan pun tak banyak benda tak boleh makan tuan-tuan. Saya pun banyak benda tak boleh makan, daging tak boleh makan. Pulut tak boleh makan. Banyak benda tak boleh makan. Allah cabutlah dalam diri kita. Mata kita pun bukan nampak je. Dulu masa muda terang-terang. Semua benda kita nak tengok. Boleh lah. Jauh nampak.
lah Allah tutup pandangan kita. Sebab apa? Allah ajak kita, aku dah kaburkan pandangan pada dunia ini supaya hang pandang pada akhirat yang hang nanti. Dulu hang tengok tu semua hang mahu. Hang tengok ni hang mahu, hang tengok ni hang teringin. Lah aku kaburkan pandangan mata kita. Kerana apa? Supaya kita ni boleh pandang pada akhirat. Pandangan kita pada dunia ni ditutup oleh Allah Ta'ala. Baiknya Allah pada kita. Yang terakhir, tuan-tuan, kalau kita mau bahagia, kita kena buat apa? Setiap kali Allah bagi kita rezeki, pulanglah balik ke Tuhan. Bertambah rezeki kita bagi balik ke Dia. Sebab apa? Kita ni bahagia kalau ada 3 benda atas salah satu 3 benda. Satu, kalau kita ada amal jariah. Ada sedekah jariah. Bahagia. Duduk di sana, tadi saya cakap dengan haji kita. Saya suka masjid ni. Masjid lama. Masjid lama ni roh dia lain. Roh dia tak sama. Sebab dia wakaf orang dulu. Sebab duit orang dulu bersih. Duit orang dulu bersih. Dulu kita buat bendang setahun sekali. Lah 2 tahun 5 kali. Dulu satu relung boleh dapat 5 tan. Lah satu relung nak boleh cecah 3 sakit. Padi macam kosong. Tanah-tanah yang sama. Bumi-bumi yang sama. Benih-benih sama. Sebab kita tak dapat satu relung 5 tan. Zaman dulu zaman kita pukul padi tu, pakai pukul padi jenis ada tung, ada layak semua. Saya tahulah sebab saya pernah pukul padi. Saya cerita ni sebab saya tahu pernah pukul padi. Zaman tu. Rupanya kenapa Allah Ta'ala bagi kurang? Tandanya keberkatan itu mula diangkat. Pasal apa diangkat berkat? Sebab kesalahan yang kita buat dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjuk ke orang buat baik. Ada ilmu yang manfaat, dimanfaatkan. Bahagia kita. Lepas kita mati, tuan-tuan, benda tu orang yang duk buat baik, asbab daripada kita tunjukkan dia jalan kepada kebaikan, dia terus buat baik, jadi amal jariah kita. Hak paling takut satu lah. Orang yang pernah kita tunjuk buat jahat main, dia tak berhenti buat jahat sampai lah. Sabit pada kita yang duk ajar, maka dosa ni mengalir kat kita sampai lah. Ada tak kawan-kawan yang kita tunjuk buat jahat dulu, dia tak berhenti lagi, kita berhenti lah. Kalau ada, tuan-tuan pergi jumpa dia. Beritahu dengan dia. Bulan demi bulan, hari ni aku lepas tangan dengan hampa. Hampa berhentilah. Sebab hampa jadi macam ni, sabit aku. Kalau tak dah jumpa, tuan-tuan, maka dosa yang mereka buat ni, sabit pada kita tunjuk dulu jalan tu. Boleh kat kita sampai lah. Yang ketiga, kalau ada anak yang baik. Saya suka tengok, tadi tanya kat lupa, siapa ni? Mai jumpa saya, mai benar-benar kat Sungai Petani. Sungai Petani, tuan-tuan. Dengan mak ayah dia, mai. Dengan keluarga dia. Anak kita bila tak elok, jangan salahkan anak kita, salah kita. Nabi kata, anak yang lahir ni macam kain putih. Yang corakkan dia ni dia.
Kita nak corakkan dia jadi Yahudi ke, Nasara ke, Majusi ke, Nabi ke tak? Mak. Bila anak kita ni tak elok, tuan-tuan, salahkan kita. Aku dah didik anak aku lagu mana? Kemarin saya sembang dengan anak saya. Saya dah hantar dia kata, kami hantar dah anak kami sekolah agama. Betul ya? Tapi di rumah kita didik tak anak kita dengan agama? Di mana akhlak anak kita? Bagaimana dia dengan kita? Bercakap macam mana? Ajar tak mereka supaya mereka doakan kita setiap malam? Didik tak mereka dengan kasih sayang? Atau selama mereka ni masih kecil, saat mereka kecil ni kita tak dah didik dengan kasih sayang, sampai mereka ni besar kita mengharapkan kasih sayang mereka. Sebab itu lah kita menangis sebab anak-anak kita tak sayang kita. Lah sampai Allah balas dekat kita, masa mereka kecil ni kita tak ambil tahu dekat anak-anak kita. Alasan kita apa? Aku sibuk cari duit nak besarkan anak-anak. Sampai mereka ni tuan-tuan, mereka tak pernah rasa kasih sayang. Saya nak cerita tentang hidup saya. Dulu saya mengajak tuan-tuan 1 hari 4 kuliah. Keluar pukul 11 pagi, saya balik pukul 3 pagi. Dan anak saya yang sulung, mai dia malam ni. Umur dia pun lah dah 36 tahun. Dia cakap apa? Dia cakap dengan mak dia. Dia kata, mak, saya teringat ni masih sedih. Mak dia kata, kakak rasa macam kakak tak ada ayah. Saya boleh cakap, saya buat amal makruf nahi munkar. Rupanya anak saya yang di rumah, dia hilang seorang ayah dalam hidup dia. Sejak daripada hari itu, saya batalkan seluruh program saya. Sehari sekali ya saya ambil. Saat mereka kecil, waktu ini, kita tak berikan kasih sayang. Kita tak duduk dengan mereka. Kita tak makan dengan mereka. Kita tak peluk mereka. Kita tak tanya apa masalah mereka. Kita tak ambil tahu tentang hidup mereka. Saat mereka telah besar, lebih besar daripada kita, mereka pun buat tak tahu kat kita. Mereka pun tak peluk kita. Mereka pun tak ambil tahu makan minum kita. Kerana kesalahan itu kesalahan kita. Kesalahan itu yang kita lakukan kepada mereka sewaktu mereka kecil. Hari ini kita terima apa yang kita bagi. Kita bagi duit kat mereka. Hari ini mereka bagi duit. Tapi mereka tak bagi kita kasih sayang. Saat kita sakit, mereka berkelahi nak jaga kita. Abanglah tunggu. Kakaklah tunggu. Adiklah tunggu. Dan waktu itu kita dengar, tuan-tuan, telinga yang tua ni dengar anak kita berkelahi nak tunggu kita sewaktu kita di hospital. Masa tu kita riau, tuan-tuan. Anak yang kita besarkan. Tetapi kesalahan itu kesalahan kita. Kesilapan itu kesilapan kita. Kerana kita tidak memberikan kasih sayang daripada awal. Mereka telah hilang seorang ayah daripada waktu kecil. Mereka telah hilang seorang ibu pada waktu kecil. Lagi-lagi pada zaman sekarang. Seolah-olah mereka tidak ada ayah. Seolah-olah mereka sudah tidak ada ibu. Mereka bersendirian di rumah masing-masing. Pergi sekolah, balik, pergi sekolah, hidup
tanpa ada ibu dan ayah di sisi mereka, dan kita akan menerima apa yang kita buat dalam hidup ini. Saat kita tua, saat kita meniti hari-hari tua. Saya kena ingatkan benda ni, tuan-tuan, sebab benda itu lalu dalam hidup saya. Alhamdulillah. Walaupun saya sedang meniti hari tua, saya masih ada anak saya masih ada menantu saya duduk dengan saya 24 jam. Saya masih ada cucu saya yang menghiburkan hidup saya. Sebab itu jangan kita buat silap, wahai ayah, wahai ibu yang duduk di belakang. Jangan kita buat silap dalam hidup ini, kerana apa yang kita beri, itu yang kita dapat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setakat ni saja pertemuan saya dengan semua orang. Minta ampun, minta maaf jika apa yang tuan-tuan mahukan tak dapat daripada saya, kerana saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim. Jadi ini yang saya mampu sampaikan pada semua orang. Akhir kalam saya, minta ampun, minta maaf semua nak. Tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan saya dapat jadi orang baik. Isteri saya jadi orang baik, anak menantu saya jadi orang baik, kami semua dapat jadi orang baik, ya, dan baik di dunia dan baik di akhirat. Dan pada akhirnya, tuan-tuan, pada malam ni saya ingin membuka satu wakaf untuk pembangunan pembinaan asrama, iaitu madrasah kita di Kuala Terengganu yang sedang dalam pembinaan. Untuk makluman, kita ada 3 madrasah, 2 sedang beroperasi dan 1 dalam pembinaan. Bukan saya nak buka, tuan-tuan, tapi saya dah ada 2 sekolah, tak mau buka dah. Tapi sebab permintaan sahabat kita daripada Kuala Terengganu, dia duk minta sangat, Ustaz tolonglah buka juga. Jadi saya pun buka, tuan-tuan. Dah dalam nak masuk 3 tahun, kita dah siapkan satu masjid yang seluas lebih kurang dalam 16,000 ke 18,000 kaki persegi. Dah siap dah, kita boleh guna dan kita dah pakai untuk banyak program. Lah kita tengah buat asrama. Dan asrama ni peringkat awal dulu kita cari dana untuk lantai dan tiang. Lah tiang tu dah naik dah. Dan naik lantai atas dengan tiang atas. Jadi jika tuan-tuan ingin sama-sama dengan kami, maka tuan-tuan boleh berjumpa dengan Encik Aidil, anak saya. Pakai serban putih, baju warna apa, tak saya tak tahu warna. Pegang kamera. Jadi jumpa dengan dia untuk dapat maklumat tentang wakaf tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami angkatkan 2 tangan kami, ya Allah. Kami mohon ke hadrah-Mu, tolong sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan yang tak apa hari lagi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir pada kami, tolong terima semua amalan baik kami yang kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadrah-Mu, ya Allah, segala benda kejahatan, dosa, amal yang tak baik yang kami tak boleh nak tinggalkan, ya Allah. Tolonglah beri kami kekuatan untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada perasaan benci kami pada umat Islam, adik-beradik kami, jiran-jiran kami, orang sekampung kami, tolonglah tukar kebencian kami kepada kasih sayang untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami buat ni semata-mata kami nak dapat kasih sayang Engkau. Dan kami nak dapat kasih sayang Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami bukan orang yang baik, tapi tolonglah berikan kepada kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di akhirat. Kami sedar siapa diri kami. Kami tahu siapa diri kami. Diri yang tak boleh selamat besok di padang mahsyar. Tapi kami harap tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada amal baik kami yang kami buat dalam hidup ni, tolong terimalah ya Allah. Tolong terimalah ya Allah. Tolong terimalah ya Allah. Tolong terimalah ya Allah. Dan jangan kau tolak amal baik kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dosa yang kami buat, jika ada salah yang kami buat, tolong maafkan kami ya Allah. Tolong terima taubat kami ya Allah. Tolong terima taubat kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.